Mari saya reviewkan dua perfume daripada brand Maison Alhambra. Yang ini adalah Montaigne. Sebelah tangan kanan saya ialah Montaigne Vanille. Dan di sebelah tangan kiri saya ialah Montaigne Coco. Kedua perfume ini ialah perfume yang berasaskan vanilla. Kalau anda peminat vanilla, ini adalah antara perfume yang anda boleh consider untuk beli. Sebab perfume ini dengan harga yang sangat mesra poket dan longevity dia pun baik. So mari kita kupas lebih lanjut lagi untuk kedua-dua perfume ini. Kita mulakan dengan Montaigne Coco. Untuk Montaigne Coco, dia ada coconut, peach, tear flower, ylang-ylang, jasmine, vanilla, white musk dan woody notes. Dan apa yang saya paling banyak yang saya dapat untuk perfume ini ialah sweet, peachy, creamy, vanilla dan woody notes. Kalau di tangan, kalau spray kat tangan, saya dapat bau perfume La Vie est Belle by Lancôme. Tapi kalau saya spray kat baju, bau dia lebih kepada bau Coco Vanille daripada Mancera, which is very good. Maksudnya anda mendapat dua perfume dalam satu botol. Bau Coco Vanille daripada Mancera dan bau La Vie est Belle daripada Lancôme untuk Montaigne Coco. Kalau spray kat tangan, saya dapat lebih kurang 5 jam ataupun 6 jam bergantung kepada cuaca pada masa tersebut. Tetapi kalau saya spray kat baju, perfume ini boleh bertahan sehingga 2 hari. Tetapi kalau saya spray kat kertas, bau perfume ini melekat kat kertas hampir 5 hari. Bau dia still ada kat kertas. Itu yang bagusnya untuk perfume ini. Dan yang tak bagusnya untuk perfume ini, ianya memang jenis kategori perfume yang ramai orang pakai. Sebab ada yang pakai La Vie est Belle, tak kisah sama ada dupe ataupun inspired perfume. Tetapi untuk yang ni saya sangat recommend untuk beli sebab mesra poket harganya dan 100 ml. Dan perfume ini memang jenis perfume yang sensual, memang seksi, memang jenis nakal-nakal. Dan untuk perfume ini saya boleh katakan ianya bukan perfume yang hari-hari boleh guna. Kalau jenis yang suka vanilla boleh pakai hari-hari, tetapi jangan overspray. Kalau overspray, bau dia memang kuat. Dan kalau overspray, memang anda sendiri akan pening kepala ataupun orang di sekeliling kita memang akan pening kepala. Tengok keadaan. Kalau keadaan yang redup, hujan ataupun malam ataupun yang berhawa dingin, anda boleh spray 4 spray ataupun 5 macam tu. Tetapi kalau di luar, aktiviti yang memang di luar yang anda jalankan, berada kat luar, jangan overspray. Mungkin 3 spray sudah memadai sebab bau dia memang akan menyakitkan orang yang berada di sekitar kita sebab bau dia memang kuat. Ya, kalau anda kata bau perfume La Vie est Belle itu kuat, seperti itulah bau perfume ini, Montaigne Coco by Maison Alhambra. Seterusnya kita gerak kepada Montaigne Vanille. Montaigne Vanille ni memang jauh berbeza dengan Montaigne Coco walaupun base note dia adalah vanilla. Tetapi yang ni ialah dia lebih kepada citrus, rose, vanilla, cedar. Dan bau dia agak pelik bagi saya lah. Dia macam kurang harmoni. Saya tak pasti macam mana perfume ini dicipta. Dia bagi saya lah personally, kalau banding dengan yang Montaigne Coco ini lebih harmoni, lebih menjadi berbanding dengan Montaigne Vanille. Tetapi kalau anda suka jenis yang vanilla, yang light vanilla, yang anda boleh belasah dan spray banyak, ini lebih sesuai. So kalau saya compare sebelah menyebelah ini lebih sesuai guna untuk formal ataupun formal dinner, formal meeting dan juga kalau musim hujan. Anda pergi kerja yang bilik berhawa dingin. Tetapi yang ni memang anda boleh belasah, boleh pakai siang, boleh pakai malam.
Tak kisah anda di mana, pergi gym pun boleh juga sebab dia punya bau vanilla di sini adalah citrus rosy vanilla. Dan saya dapat notice juga untuk perfume ini, ianya macam citrus spicy sweet vanilla untuk perfume ini. Dan longevity untuk perfume ini kalau kat tangan saya dapat 4 jam ataupun 5 jam, lebih kurang macam tu lah. Tetapi untuk kat baju sama juga, ianya memang boleh bertahan sehingga 2 hari. Tapi kalau kat kertas untuk perfume ini saya dapat lebih kurang macam 3 hari macam tu lah. Kalau bandingkan yang ini, Montaigne Coco dan Montaigne Vanille, mana lebih berbaloi? Kalau saya personally memang Montaigne Coco lebih berbaloi untuk dimiliki. Dan untuk yang ni, bagi yang perfume collector, dua-dua anda boleh ambil, tidak menyesal sebab harga masyarakat poket dengan 100 ml. Jadi untuk longevity yang ini lebih, untuk performance yang ini lebih, untuk siage yang ini lebih. So sekarang terpulang kepada anda. Anda nak yang lebih berat lagi, ambil yang ini. Kalau anda yang suka light vanilla, ambil yang Montaigne Vanille. So itu adalah pengalaman saya menggunakan lebih daripada setahun perfume ini saya pakai, dan memang sangat berbaloi. Cuma saya dah cek beberapa seller daripada Master TT ataupun Master Shop dan beberapa website, dan perfume ini memang dah naik harga lah sejak daripada bulan 12 hari itu. Dan ini saya beli tahun 2023, cuma saya jarang pakai lah perfume ini. Sekali-sekala saya pakai untuk perfume yang berbau vanilla. Saya bukanlah peminat vanilla tegar, tetapi kalau ada perfume vanilla yang kategori macam ini, so kita bolehlah beli untuk buat koleksi. Okey, itu saja video saya pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye bye.